Okay guys, so hari ni baru masuk lagi sebiji Lexus RX 270. Okay, yang ni model tahun 2010 2.7. So untuk harga kereta, harga on the road 59,800. Harga ni tak termasuk road tax dengan insurance lah. Okay, so yang ni model tahun 2010. Jadi lagi suggest korang beli cash lah. Kalau untuk loan tu mungkin bulanan mahal sikit, right? So tengok kereta ni dah siap memasang dengan bumper depan. Yang ini aftermarket punya, nampak memang sporty kawan-kawan. Lampu pun projector headlamp. Okey, ada 3 mata punya. Memang garang lah. Cat satu layer baru. Okay, rim original. Lagi tengok interior dia, condition. Yang ni dah lock lah. So di luar saya boleh nampak kereta ni dia ada including dengan satu screen dalam 12 inci ataupun 13 inci lah. Okay, ada lagi multi function steering, dalam leather seat semua ada. Okay, semua complete lah saya boleh kata. Sangat-sangat cantik. Alright, so buntut dia walaupun tahun 2010 punya design, tapi still masih tak tertinggal zaman. Masih sangat-sangat cantik lagi. So kawan-kawan nak cari kereta SUV yang nampak luxury, okay, tapi nak harga bawah dalam 70,000 atau 60,000, boleh cuba ambil yang ni lah. So itu saja kawan-kawan, kita jumpa next review.